5 pintu misteri yang dilarang membukanya. Terdapat banyak pintu di dunia yang tidak pernah dibuka selama beberapa dekad bahkan berabad-abad. Kenapa? Sebenarnya, beberapa pintu ditutup kekal atas sebab-sebab penting. Sehingga kini, tiada siapa yang tahu ada apa harta karun atau rahsia yang mereka sembunyikan. Berikut adalah 5 pintu terkunci dilarang membukanya. Kelima, Taj Mahal. Taj Mahal, India adalah salah satu bangunan paling romantik di dunia. Ia dibina oleh Raja India Shah Jahan pada tahun 1631 untuk memperingati isteri ketiganya yang malangnya meninggal dunia ketika melahirkan anak ke-14. Bangunan besar ini menggunakan 1,000 gajah, 20,000 pekerja dan 20 tahun untuk disiapkan. Reka bentuk istana ini sangat unik. 4 puncak Taj Mahal setinggi kira-kira 40 meter berdiri di tepi dataran yang besar. Selain itu, arkitek Taj Mahal telah mencondongkan menara secara strategik untuk mengelakkan bangunan itu daripada dihancurkan oleh beratnya sendiri. Selain menjadi peringatan cinta abadi, Taj Mahal juga merupakan tempat yang penuh misteri. Ia menyembunyikan banyak bilik tertutup yang tidak boleh dimasuki sesiapa. Dalam beberapa gambar Taj Mahal yang diambil dari tepi sungai, anda boleh melihat ruang bawah tanah 2 tingkat dan bilik-bilik seperti di makam itu. Ia juga dimeterai rapat. Terdapat pendapat yang berbeza mengapa bilik itu ditutup sejak zaman Shah Jahan. Sesetengah penyelidik percaya bahawa ruang tertutup diperbuat oleh marmar. Pendedahan kepada karbon dioksida akan menyebabkan kalsifikasi dan gugur, maka menutup bilik itu dan jauh daripada orang ramai. Anggapan lain ialah isteri Shah Jahan, Mumtaz Mahal, telah dikebumikan di situ sehingga harus dijaga kemurniannya. Keempat, Pyramid Spin. The Great Spin of Giza adalah salah satu patung paling misteri dan merupakan patung batu monolitik terbesar di dunia, dengan ketinggian 20 meter, lebar 19 meter, dan panjang 73 meter. Ia dibina kira-kira 4,500 tahun dahulu. Malah dikatakan lebih 10,000 tahun. Pembinaan spin mengambil 100 pekerja kira-kira 3 tahun, tetapi terdapat beberapa bukti bahawa monumen itu adalah lebih besar daripada sekarang. Dengan bantuan seismometer, para penyelidik menemui 2 ruang segi 4 tepat dengan kedalaman 7.6 meter yang terletak di bawah tanah, tepat di bawah kaki spin. Terdapat teori bahawa bilik ini mungkin mengandungi dewan rekod mitos. Ada yang percaya bahawa dewan ini merekodkan rahsia kehidupan dalam bentuk scroll purba. Malah ada yang percaya bahawa orang Mesir purba berjaya merekodkan sejarah benua Atlantis yang hilang. Budak marikh Boreska pernah mendedahkan bahawa terdapat mekanisme di sebalik telinga Sphinx. Apabila mekanisme itu dibuka, seluruh bumi akan terbalik. Ahli arkeologi percaya bilik itu mungkin mempunyai 2 pintu masuk, kedua-duanya telah dimeteraikan. Malangnya, pihak berkuasa telah menghalang penyelidik mendedahkan misteri ruang bawah tanah itu. Ketiga, Kuil Padmanabhaswamy. Kuil ini adalah permata di negeri Kerala, India, tetapi kecantikannya bukanlah satu-satunya sebab disukai oleh orang ramai. Ia terdapat 6 bilik bawah tanah yang bernama A, B, C, D, E dan F, dan semua pintunya adalah besar dan diperbuat daripada besi. Beberapa tahun yang lalu, pihak berkuasa memutuskan untuk mencungkil apa yang tersembunyi di sebalik pintu. Ia memerlukan banyak kerja untuk membuka bilik bawah tanah, tetapi semua usahanya berbaloi. Pada tahun 2011, 5 daripada 6 bilik bawah tanah itu mendapat hasil yang tidak terkira banyaknya, seperti emas, batu permata dan barang kemas yang dihiasi dengan berlian. Nilai keseluruhan dianggarkan $1 trilion. Tetapi bagaimana dengan bilik 6? Dinding bilik bawah tanah tetap tertutup. Bukan tiada siapa yang mencuba, tetapi ramai yang percaya bahawa pintu ke ruang ini dilindungi oleh sumpahan maut. Sumpahan ini hanya boleh ditarik balik oleh orang suci yang membaca mantra tertentu. Tetapi sekarang, tiada siapa yang boleh melakukannya. Terdapat legenda bahawa pada tahun 1930-an, beberapa penjenayah cuba menceroboh bilik 6 dan mencuri harta karun itu. Mereka gagal mencapai matlamat mereka kerana sekumpulan ular yang menakutkan tiba-tiba muncul dan kumpulan itu ketakutan. Sesetengah orang mengatakan bahawa bilik 6 bersambung terus ke dasar laut.
Sesiapa yang cuba membuka pintu secara paksa akan menyebabkan air laut membanjiri seluruh bandar Kerala. Ada juga yang mengatakan bahawa bilik 6 mungkin terdapat terowong tersembunyi di bawah ruang itu. Kedua, Makam Qin Shi Huang. Makam Qin Shi Huang terletak di tengah China, tertimbus jauh di bawah gunung dan dikelilingi oleh merkuri toksik. Maharaja pertama China, Qin Shi Huang, telah berbaring di sini tanpa gangguan selama lebih daripada 2000 tahun. Qin Shi Huang ialah anak sulung Raja Qin. Beliau menjadi raja selepas bapanya meninggal dunia dan beliau masih muda ketika itu, maka negara itu dikuasai oleh Perdana Menteri sehingga Qin Shi Huang berumur 22 tahun. Hasrat terbesarnya ialah untuk menakluki 6 negara berperang dan menyatukan semuanya untuk menubuhkan dinasti Qin. Qin Shi Huang meninggal dunia pada 210 SM pada tahun 1974. Beberapa petani menemui objek luar biasa, pahlawan terakota, semasa menggali telaga tidak jauh dari Xi'an, China. Penemuan ini mencetuskan penggalian arkeologi yang berlangsung selama lebih 40 tahun. Pahlawan terakota pertama hanyalah salah seorang daripada beribu-ribu yang lain, dan luar biasa, setiap askar mempunyai ciri wajah, pakaian dan gaya rambutnya sendiri. Menurut pakar, mungkin terdapat seramai 8,000 pahlawan terakota, tetapi setakat ini hanya 2,000 yang telah digali, dan makam tengah yang dikatakan makam Maharaja, masih belum disentuh. Menurut ahli arkeologi Christine Lomay, teknologi yang diperlukan untuk menggali kubur Qin masih belum wujud. Mengapa mereka tidak berani menggali? Wap merkuri yang dikeluarkan oleh merkuri telah memenuhi seluruh istana bawah tanah. Penyelidik mendapati bahawa sampel tanah di sekeliling makam itu menunjukkan tahap pencemaran merkuri yang sangat tinggi. Jika sesiapa membukanya secara terburu-buru, nyawanya mungkin berisiko. Arus merkuri adalah salah satu sebab terbesar saintis enggan meneroka makam itu. Yang kedua ialah di dalam makam Maharaja Qin membina sejumlah besar mekanisme anti-kecurian, seperti mengulang busur silang dan lain-lain. Seluruh istana bawah tanah boleh dikatakan penuh dengan bahaya. Tambahan pula, tiada teknologi anti-pengoksidaan. Malah, pahlawan dan kuda terakota yang baru ditemui berwarna-warni dan seperti hidup, tetapi dalam masa beberapa jam sahaja, warna-warna ini bertukar menjadi warna tanah akibat pengoksidaan. Dan juga ada sebab-sebab lain, menjadi tiada siapa yang berani membuka makam Maharaja Qin sehingga sekarang. Pertama, Hotel Bilik 873 Kanada. Di bandar kecil Banff, Kanada, terdapat sebuah hotel bernama Fairmont Banff Springs. Ia dibina pada tahun 1888. Selain penampilannya, ia paling terkenal dengan penampilannya. Ia juga telah dinilai sebagai salah satu daripada 10 berhantu teratas hotel di dunia. Dikatakan pada suatu hari, sepasang suami isteri berpindah ke bilik 873 di tingkat 8 bersama anak perempuan mereka yang masih kecil. Lewat malam, atas sebab yang tidak diketahui, si suami menjadi gila dan membunuh isteri dan anak perempuannya. Adegan itu sungguh mengerikan. Selepas itu, hotel telah mengubah suai bilik dan menggunakannya semula. Walau bagaimanapun, tetamu sering dikejutkan dengan jeritan nyaring, dan ada yang melihat cap tangan berdarah di dinding. Ada yang tercampak dari katil, malah ada yang menemui kesan cap jari berdarah di badan mereka. Akhirnya, hotel itu menutup bilik 873 dengan dinding plaster, dan dilarang membuka mulai dari masa itu. Bilik ini hilang antara bilik 875 dan 871, hanya meninggalkan cahaya di luar pintu yang terus bersinar. Nampak agak pelik. Pintu bilik 873 tidak dapat dibuka sejak itu. Kini terdapat papan tanda amaran tergantung di luar pintu bilik 873, yang berbunyi, "Tolong jangan ketuk dinding." Selain itu, kisah pengantin hantu hotel ini telah diedarkan secara meluas dan telah diperakui sendiri oleh pegawai tersebut. Pada tahun 1930-an, seorang pengantin perempuan sedang membuat persiapan untuk perkahwinannya apabila labuh gaun pengantin putihnya secara tidak sengaja dinyalakan oleh lilin di sebelah tangga. Dalam keadaan panik, dia jatuh dari tangga dan meninggal dunia. Sejak itu, terdapat kabar angin bahawa ramai orang telah melihat pengantin perempuan tanpa kepala di hotel,
terdapat juga legenda bahawa seorang wanita yang baru berkahwin ingin menggantung gaun pengantin putih di hotel, tetapi ia akan jatuh tanpa dapat dijelaskan tidak kira bagaimana dia digantung. Mungkin ia adalah rungutan lama pengantin perempuan itu. Baiklah, inilah cerita hari ini. Sila bagi like, share dan subscribe jika rasa okey dan terima kasih menonton.